Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zaharah binti Sudirman. Nok matrik saya KIDL 23110409. Tajuk pembintangan saya ialah tentang perkembangan pendidikan Islam Negeri Johor Transformasi Program Semasa. Beberapa inisiatif yang transformasi dalam pendidikan Islam telah dilaksanakan di negeri Johor untuk menyesuaikan dengan keperluan zaman semata untuk mencapai kecemerlangan dalam pelbagai pendidikan seperti pertubuhan sekolah agama negeri Johor. Sekolah-sekolah ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan Islam yang lebih formal dan berstruktur. Sekolah-sekolah agama ini memberikan pendidikan asas agama kepada pelajar. Itu subjek yang kita tahulah tafsir, hadis, fiqh dan tauhid ataupun dan sebagainya lah banyak. Tulisan Jawi, bahasa Arab serta menyediakan peluang untuk melajukan pelajaran peringkat yang lebih tinggi. Contoh kalau Johor, sekolah agama Johor ada sekolah darjah khas. Jadi sekolah sijil darjah khas ni tinggi ataupun boleh memberi peluang lah untuk melajukan pendidikan yang lebih tinggi. Sini dah memudahkan seorang pelajar tu lah. Penumbuhan sekolah agama penumbuhan yang kedua ialah tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan Islam. Bagaimanapun pendidikan Islam dapat berkembang selaras dengan perkembangan teknologi, kiranya mengakses teknologi dalam teknologi terkini dalam pelajaran penting kerana kita dapat selaraskan dalam perkembangan. Kiranya sama kita mengajar, kita dapat menggunakan teknologi terkini. Kalau kita dulu cikgu-cikgu kan, kalau guna BBM kan, kita just guna teknologi media. Contoh kita buat video, sekarang teknik contoh guru tu dia akan mengajar, dia akan pasang skrin kat depan tu, and then dia akan kita guna teknik touch screen. Kiranya situ kita sambil kiranya budak-budak lebih macam menarik minat pelajar lah untuk fokuskan pelajar. Okay. Adjektif tiga iaitu meningkatkan kualiti pendidikan Islam. Yang kedua ialah memperkukuhkan kerjasama antara institut pendidikan Islam dan masyarakat. Yang ketiga tentang meningkatkan persalinan guru pendidikan Islam. Ini kita kena contohkan berlatihan berterusan kepada guru-guru ataupun guru pendidikan Islam yang macam baru dalam bidang pendidikan. Kita memberikan mereka latihan meningkatkan kemahiran pedagogi, memperbaharui pengetahuan mereka berkenaan teknik mengajar. Guru-guru ni pandai, cuma kadang-kadang kita tahu teknik tu. Jadi kita mengajar, kita bagi tahu dia latihan pedagogi untuk teknik dia mengajar, macam tu. Okay. Latihan profesional untuk guru, kursus dan bengkel mengadakan kursus bengkel dan seminar secara berkala untuk meningkatkan kemahiran pedagogi dan pengurusan ilmu agama di kalangan guru-guru pendidikan Islam. Latihan ini termasuk teknik mengajar terkini. Kiranya kita mengajar secara berskala lah kepada anak murid kita, kepada guru-guru untuk teknologi, perkembangan dan pemahaman mengenai isu-isu semasa dalam pendidikan Islam. Kesimpulan yang terdapat dalam transformasi program semasa, perkembangan pendidikan Islam di Negeri Johor telah mengalami transformasi yang signifikan dengan tujuan untuk memastikan sistem pendidikan agama yang berkualiti dan relevan dengan keperluan semasa melalui bahagian inisiatif dan metodologi yang dilaksanakan seperti penggunaan teknologi dalam pengajaran, meningkatkan integrasi untuk kurikulum pendidikan Islam dengan pendidikan akademik serta meningkatkan dan profesionalisme guru pendidikan Islam di Johor semakin berkembangnya dengan pesat. Tujuan ini adalah kita melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu dalam agama tetapi juga dapat komitmen dalam bidang lain. Kiranya sekiranya tidak melahirkan seorang anak murid yang hanya pandai agama tapi mereka juga tahu tentang perkembangan teknologi terkini. Itu antara yang kita kena ambil lah sebab jadi sekarang berkembangnya teknologi, maka kita sebagai guru kita kena ada satu idea inisiatif untuk memberikan dalam pelajaran tu mereka lebih faham. Jadinya
kita melahirkan generasi yang bukan hanya berilmu saja, tapi mereka memberi komitmen kepada bidang-bidang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.